Welcome to Super Sarah Kids Channel. Hai semua, apa khabar? Video kali ini tentang suasana hari keluarga kami. Dah lama kami tak berkumpul sekali macam ni. Jadi sebelum agenda-agenda tahun ni bermula, bulan Januari lagi kita dah set up untuk family day. Okey, jom kita mula. Bismillah. Perjalanan dari Johor ke Melaka lebih kurang 2 jam 30 minit kalau ikut map. Alhamdulillah, perjalanan lancar, tak jam sangat dan kita sampai tepat waktunya lah. Okey, inilah dia homestay Casa di Marisa yang kami sewa untuk hari keluarga. Okey, jom ikut saya, kita house tour homestay ni. Okey, ini adalah ruang utama dan pintu ni akan menembusi pintu kitchen dekat belakang tu dan ada satu bilik dalam ni. Okey, bilik ini agak besar ya kerana boleh memuatkan 2 katil queen. Saya suka setiap sudut dalam homestay ni. Sangat kemas, tenang dan teratur. Okey, jom tengok tandas dia. Kat sini ada satu tandas. Cantik kan jubin dia? Okey, pintu yang ini akan akses ke kitchen. Jom kita tengok. Okey, inilah family area. Boleh tengok TV. Kat sini ada dining table. Yang ni siap ada pool lagi. Tak tahulah nak panggil apa. Tapi kan dia convertible. Ada board untuk pingpong, boleh main snooker. Nama game yang lain tu saya tak tahulah. Sorry. Kelengkapan rumah semua cukup ya. Ada iron board, dah ada iron, dah ada water heater, ada peti ais. Okey lah ni kan. Tada, memperkenalkan tiny house. Okey guys, ini ialah tiny house. Tiny house ni ada 2 unit. So dia ada dekat kiri dan kanan pintu utama yang saya masuk tadi. Kalau kita tengok shape rumah ni, kita perasan lah dia tinggi ke atas. So ini toilet dia. Dekat bahagian bawah ada katil double decker. Kemudian dekat atas ada tempat tidur juga, tapi dia tak katil lah. Dia letak tilam dekat atas ni je sebab bahaya pula kalau tinggi kan. Suka sangat lah saya konsep ni. Okey, time ni dah lebih kurang pukul 4 macam tu. Semua dah tak sabar nak mandi. Okey, macam biasalah. Lepas tu Mama Long mesti ada idea untuk buat sukan nikah. Yang ni acara apa? Isi air dalam botol. Yang ni pula balon siapa besar dan pecah dulu dia menang. Yang ni apa pula ni? Ada show Papa Zola ke? Lepas tu adalah lagi game-game seterusnya. Game kuis lah, main teka-teki ke apa tak ingat lah. Tapi semua tu idea Mama Long lah. Okey, kita tukar view. Inilah pandangan depan rumah. Buka-buka pintu memang nampak pool. Jadi mudahlah nak keluar masuk, nak tengok anak ke apa. Kat hujung tu ada kitchen. Sambil masak, sambil makan, boleh pantau anak. Best kan? Okey guys, seterusnya ialah acara makan aiskrim. Kebetulan lah bayar ni lalu jual aiskrim dengan apa? Dengan motor. Kering. Masing-masing semua menjerit nak aiskrim. Kita tahan, belanjalah seorang satu aiskrim. Enjoy. Game seterusnya ialah focus and action. So kalau dia kata pegang botol, siapa pegang botol dulu dia menang. Kalau tak silap Mak Tok yang menang rasanya. Hebatlah Mak Tok. Okey, kat sini ada pot BBQ. Pot BBQ ni owner dah sediakan. Jadi kita tinggal bawa barang-barang untuk dipanggang je lah. In charge untuk BBQ ni macam biasa, tak lain tak bukan Ucu dengan Angka Hanafi. Otak-otak pula Mama Long sponsor.
Semua makanan sedap-sedap lah. Terima kasih semua. Okey, tengok ni bau asap BBQ tu. Dia dah memanggil Ayatok untuk datang. Tak senang duduk sebab bau dia pun dah sedap, apatah lagi rasa dia. Tengok Ayatok makan. Dah tak ada lah istilah-istilah pantang tu. Bedal je lah semua. Pantang nampak lah orang kata. Sedap sangat tu Ayatok kata tu. Hari pun nak senja, kita suruh anak-anak keluar kolam, bilas badan dan sedia untuk program malam lah. Aduh, saya tak tahulah nama game ni apa, tapi ni lah ayah-ayah budak yang main. Okey, acara malam ni dimulakan dengan kuis. Meneka berat kismis dalam mangkuk tu dan jumlah gula-gula dalam bekas yang bertutup pink tu. Kejap kita kacau baby kejap. Kaila, pandai galing kepala. Tiba-tiba Ayatok datang, dia hulurnya pula duit kat budak-budak ni duit gula-gula. Dia kata duit beli aiskrim. Ayatok tak sediakan hadiah. Dia kata dia bagilah duit, belilah sendiri masing-masing. Masalahnya anak tak dapat, cucu je yang dapat. Tak aci, tak adil. Ayo. Okey, sambung balik game tadi. Masing-masing tulislah nama, lepas tu dia teka lah ada berapa jumlah gula-gula dengan berapa berat kismis dalam bekas tadi. Tulislah jawapan tu. Nanti Mama Long pilih lah siapa pemenang yang tepat dia punya teka tu. Game seterusnya ni dia kena teka susunan biskut dekat dalam bekas dan kena susun biskut dekat atas tu. Kalau menang dia dapat semua biskut-biskut tu. Tak sangka lah pula Syami dia betul semua. Dapatlah biskut tu. Lepas tu dia pula kena ubah susunan dalam biskut tu supaya orang seterusnya nanti tekalah pula cara susunan tu macam mana. Okey, selingan-selingan tu ada acara memberi sagu hati kepada anak-anak yang join sukan-nikah tadilah. Dapatlah hadiah-hadiah goodies daripada Mama Long. Terima kasih Mama Long. Banyak Mama Long sponsor hadiah tahun ni. Okey, seterusnya acara tukar-tukar hadiah version kanak-kanak. Okey, yang ni pula tukar-tukar hadiah ikut warna kategori dewasa.
Okey, seterusnya acara tukar-tukar hadiah ikut keluarga. Jadinya kita ada 4 keluarga di sini. Jom kita cabut. Berjanji takkan sakiti, sakiti. Aku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji. Okey, masing-masing pun dah dapat hadiah masing-masing. Kat sini jugalah dia nak bukanya. Okey, maka berakhirlah acara malam ni. Kita jumpa esok pagi pula. Bawa mobil Selamat pagi. Alhamdulillah, hari ni hari kedua. Jadi hari ni kita akan check out. Pagi ni kita masak spaghetti carbonara, tapi lupa nak shoot video. Lepas makan macam biasa mandi kolam dulu. Lepas tu siap-siap dan sambut birthday Mak Tok. Happy birthday Mak Tok. We love you. Okey, sesi terakhir sebelum bersurai. Jomlah kita bergambar. Langkahku sempurna, jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku Ada tiga. Kami ingin ucapkan apa? Kami ingin mengucapkan selamat Hari Keluarga. Okey. habiskan waktu di sini, mungkin 3 tahun. Rencanamu bersamaku lagi. Oh, denganmu terasa cepat berlalu. Belum puas ingin lebih tahu jalanan kotamu. jatuh cinta memang lain. Memang tak ada dua. Thank you. Don't forget like and subscribe. Bye bye. See you next time.